Lepas tu dia ada apa? Lepas tu dia ada dia turn on nak style apa? Cinematic, photorealistic, 3D render, cartoon. Katalah kita buat photorealistic sikit. Lepas tu kita boleh buat sekarang ni dia kalau macam dekat Canva gambar melintang je, tak ada banyak. Lepas tu nak ada audio tak? Letak sikit dia bercakap-cakap. Framing, ini yang saya nak cerita ni. Ini macam kamera lah, kita main macam kamera. Wide shot ni untuk apa? Kalau kita nak tunjuk gambar keseluruhan lah. Medium shot kalau kita nak buat gambar orang interview. Kalau close shot kalau kita gambar review produk kan, kita nak cerita USP. Contoh, baju ni jahitan dia tahan dan kemas. Apa bukti dia? Ni. Macam itulah, itu maksud dia close shot. Over the shoulder shot. Ini over the shoulder ni maksud dia macam kita pandangan lah, POV lah. POV pandangan, Over the shoulder ni macam dia macam seolah orang lain tau, macam orang ketiga yang melihat tu. Macam tengok dalam gambar itik ni. Lepas tu top down shot, mana dia daripada atas ke bawah. Okay, so saya ambil wide shot. Okay, lighting, lampu dia macam mana? Lampu soft ke? Lampu hard ke? Lampu dark ke? Lampu golden hours. Golden hours ni waktu-waktu dia macam ni lah, 8 pagi sampai 10 pagi, 5 petang hingga 7. Lepas tu cool and night. Yang syok pakai Canva ni, dia ada benda-benda ni. Itu yang saya suka tu kan. Jadi kita boleh pilih je. Katakanlah kita buat dekat golden hours lah lepas tu kita tekan enter. Dah. Lepas tu tunggulah kejap. Kalau tak ada video klip, okey, bayar tak ada limit, selalunya 5 sebulan. Yalah betul. Okey. Ni tadi Syahir mana? Mana Syahir tak hantar. Saya ambil Mukrim lah. Okey, pinjamlah Mukrim, pinjam sekejap Sekejap saya nak download lah Mukrim punya. Okey. Okey, ini yang buat round 1. Kali ni saya nak try pakai round 2 punya. Sekejap, save as. Saya simpan dulu file Mukrim ni, saya simpan. Genius. Okay, supplement Genius. Okay, saya simpan standby dalam hard drive satu. Okay. Apa benda ni? Sekejap, yang berlaku dalam ni. Okay, dia macam Karina cakap. Betul dia. Dia akaun berbayar ni, dia saya baru upgrade kepada business. Ni lelaki ke tidak? Saya pun silap lah, tak beritahu dia lelaki, dia jadi perempuan lah. Minta maaf lah. Tak apalah, janji. Inilah apa, rumah kat Kelantan macam ni. Memang betul, rumah founder sekarang kat Kelantan padu. Tapi lighting betul macam ala-ala ke arah golden hours lah, nak dekat macam tu kan. Senja gitu. Okay. Welcome to your dream home in Kota Baru. Notice the beautiful terrace, perfect for relaxing. Dia cakap orang putih lah. Ingatkan dia cakap Melayu. Okay, tak apa, kita buat one more round. Kita try, kita buat dia cakap Melayu lah kan. Okay, ini dia perkara tersebut. Okay, lepas dah siap, kita download lah. Ni dalam video dia dalam 8 saat lah ya. Real Estate Kota Baru. Okay, there you go. Ni satu. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt. Lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join SIFI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.